Macam mana perasaan dapat duit raya? Aku dah lupa dah. Ada duit. RM50 banyak gila. Assalamualaikum. Saya nak try menu baru ada. Ni baru ada ini je, frozen Florentine pound. Aha. Kaya, ada Florentine dalam balang. Macam tu je rasa dia. Yang kuih raya tu. Ya. What? 4 jenis eh? 1, 2, 3, 4. Boleh lah 4-4. Nampak macam menarik ni. Florentine Crisp Puff, gula Melaka dengan kaya cheese ni. Ni apa benda pula ni? Nice. Dah jadi macam handbag ni. Putih ke hitam? Putih lah sama dengan colour baju. Alright, terima kasih. Jom. Alright. Ni bukan setakat kopi ni. Ini collection raya ni bagi aku. Aku dapat pin sampul raya. Tapi yang utama ni makan dulu Florentine Crisp Puff. Dalam dia Nutty Florentine Latte. Kau tahu biskut Florentine tu, dia jadikan air. Gila. First time juga aku rasa. Sedap. Rasa kacang-kacang gitu kan. Nutty Florentine Americano, Kaya Cheese Melts. Gabung dua-dua. Patutlah member aku tak kisah kalau dia raya seorang. Makan tu pun dah menyeronokkan. Ni best. Nutty Florentine Milk Fruit. Atas dia ada peanuts dengan whipped cream. Ni kalau dah bosan makan biskut Florentine kan, boleh try dia punya air. Sama je. Nutty Florentine Milk. Ini sedap ni aku rasa. Sebab ni favourite aku daripada hari tu lagi. Pair dengan gula Melaka Florentine Muffin. Atas dia penuh kacang-kacang tu semua. Macam biskut. Ada pin juga. Ni aku pakai terus kot. Nice. Macam pengawas sekolah. Tapi ni paling best sekali. Tumbler. Dapat sekali dengan chain dia ni. Ini kalau nak jadi handbag boleh ni. Tapi bukan aku nak pakai. Aku nak bagi orang lain. Siapa nak bagi? Ni boleh buka ni. Kalau tak nak pakai dia punya keychain. Dia ada straw juga. Look. Mantap. Power sih. Teknologi. 2 sampul raya dapat. Wow. Dia punya ni ada tekstur sikit. Macam mana perasaan dapat duit raya? Aku dah lupa dah. Ada duit. RM50 banyak gila. Contoh. Itulah dulu je rasa masa budak-budak, sekarang memang tak dapat dah. Sekarang ni aku pula kena bagi orang. Alright.